Hadis ketujuh. Daripada Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Adari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat, tulus dan setia menunaikan tanggungjawab. Kami bertanya, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya dan pemimpin kaum muslimin serta ke semua orang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Memberi nasihat adalah tuntutan daripada Allah Ta'ala. Mereka yang melaksanakannya akan mendapat ganjaran daripada Allah. 2. Menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan dalam amalan harian. 3. Kita perlu menzahirkan kasih sayang sesama insan melalui amalan saling menasihati. 4. Masyarakat yang harmoni akan terbentuk apabila setiap individu berlapang dada menerima peringatan dan membaiki diri.